Asyik buat review pasal kereta je, jangan buat review benda lain ke pula. Aku ternampak bot kat depan ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Empire. So hari ni kita buat kelainan sikit lah. Asyik review pasal kereta je, kereta off-road, kereta lompat-lompat. Jom kita tengok bot pula. Okey, kat depan ni kita ada satu bot daripada UDRC yang dipanggil UD Boat. Ini adalah bot plastik ABS. Bot ni dah sedia dengan bateri 3S dan sistem brushless dah. Memang boleh pergi laju. At least 40-50 km tu boleh sampai dengan bot ni, tak ada masalah. Style bot ni adalah style bot racing yang korang memang boleh main laju dekat air, tak ada masalah. Satu lagi kelebihan bot yang macam ni, dia dah ada self-righting. Kalau in case bot korang capsize atau terbalik, dia akan automatic naik balik ke atas sebab dia punya center of gravity dia ke bawah, dan juga bentuk dia menyebabkan dia susah nak terbalik. Okay, remote dia memang macam biasalah, orang main boat pun remote dia macam landed punya kereta. Ada kiri kanan, ada propeller, ada ke depan, ada juga reverse. Apa yang menarik lagi bot ni, dia dah datang dengan lampu yang korang boleh tengok. Kalau korang main malam, korang tak nampak bot ni ke mana, ataupun siang korang nak tengok bot ni arah depan ke belakang, korang boleh tengok melalui lampu ni lah. Jom kita tengok propeller dia berpusing. Nampak tak dia macam ni. So saya tak tekan, dia pergi sendiri. Alright, kiri kanan lah. So korang jangan risau, bot ni dalam dia memang dah waterproof. Dia ada 2 lapis layer untuk menghalang air daripada masuk. ESC, servo dia semua waterproof, tak ada masalah. Dan dia menggunakan bateri 3S yang korang boleh letak seketul di dalam ni. Nak upgrade bateri pun boleh, tak ada masalah. Macam biasa, kalau korang nak dapatkan UD Boat, korang boleh singgah ke MSH hari ni. Kita juga ada postage ke seluruh Malaysia dan kita sediakan kereta untuk korang yang nak menggunakan asuran. So kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum.